formula tanwin. Kita ajak formula tanwin. Tanwin ni sahabat-sahabat Quran, dia ada apa? Tanwin ni dia ada dua garisan. Tanwin ni dua garisan kan? Tanwin dia ada dua garisan. Kalau kata fathah vokal pendek dia satu garisan. Okey, tanwin dia ada tiga jenis bentuk tanwin. Jom kita tengok tanwin. Tanwin dia ada tiga jenis bentuk, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Quran. Bab tanwin dia ada tiga jenis bentuk. Bentuk yang pertama, kita tengok dulu bentuk tanwin. Bentuk tanwin yang pertama macam mana? Dia selari. Komen sahabat-sahabat Quran, tolonglah komen, tulis learning point. Tanwin ada tiga jenis. Yang pertama, tanwin ni dia panggil tanwin yang selari. Ni formula kita, selari. Okey, dia sama. Kalau kita garis atas bawah dia sama, tu dipanggil selari. Nampak tak? Dan juga dhammatain dia tu 69. Bagi nama dia pula, nama dia fathatain. Menatang apa pula dah Ustaz fathatain? Fathatain ni adalah baris kalau Melayu lah. Okey, Melayu ni sahabat-sahabat Quran, fathatain dia kata dua di atas, dua di bawah, dua di depan. Tapi tanwin bukan masuk tu tuan-tuan. Fathatain bukan masuk tu. Fathatain tu bukan masuk tu. Okey, tak apalah kita guna istilah tu. Okey, seterusnya okey, bila kita formula kita jumpa tanwin selari, kita kena bacaan apa? Bacaan dia sahabat-sahabat Quran izhar. Okey, kena ingat izhar. Jelaskan. Izhar tu apa? Jelaskan bacaan. Kita kena jelaskan bacaan. Izhar. Okey, faham tak? Ni formula dia sahabat-sahabat Quran, formula. Tanwin yang kedua dipanggil tanwin serong. Serong. Macam mana tanwin serong tu Ustaz? Dia macam ni. Tanwin tu dia akan sengit macam tu. Nampak tak? Dia akan sengit dah. Okey, bawah pun dia akan sengit macam tu. Nampak tak? Kalau kita garis dia akan jadi serong lah. Serong macam tu, nampak tak? Dia akan jadi serong. Dan juga dhammatain dia tu 99. Tanwin serong. Okey, tanwin serong hukum dia tanwin serong dengung. Tanwin selari jelas dengung. Okey, kena dengung. Seterusnya tanwin yang ketiga tanwin apa? Tanwin mim. Tanwin mim. Yang ketiga tanwin mim. Tulis learning point. Dia ada satu garisan dan dia ada huruf mim. Satu garisan ada huruf mim dan dia ada baris dhammah, ada huruf mim. Ni dipanggil tanwin mim. Okey, ada di hukum iqlaq. Pandai Mak Wes. Okey, tengok tuan-tuan pelajar kita komen. Mak Wes baru 8 tahun, pandai dah. Okey, Mak Wes pandai. Dengung juga tuan-tuan, keluar dia dengung dan dia hanya ada pada macam adik Mak